Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Hari ni guys, kita nak review satu lagi motor skuter adventure dalam kelas 250cc. Ya, perang skuter belum habis lagi guys. Yang mana kita ada ini dia, Eric Gobi 250. Bukan saja reka bentuk hadapan dia yang cukup menarik, tapi ciri-ciri yang ditawarkan juga memang cukup menarik. Tapi apa yang paling menarik dari segi harga dia guys. Harga dia bawa 14,000 saja, tapi bermacam-macam benda yang korang akan dapat. So tanpa buang masa, mari kita review pasal motor ni. Tapi sebelum tu, kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang sendiri ke Itiong Motor. Korang boleh kontak yang kawan saya, Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya ada sediakan dekat bawah. Dari segi reka bentuk, ya, reka bentuk hadapan motor ni bagi saya memang cukup menarik. Jom kita tengok apa yang ada kat depan. Dia ada satu windshield yang jenis adventure, jenis yang floating macam ni, dan dia jenis yang boleh adjust lah, korang boleh turunkan. Ini posisi paling rendah, dan satu step lagi korang boleh naikkan dia lah. So kalau kita tengok windshield dia pun agak tinggi jugalah, dan dekat bahagian bawah motor ni sikit, kita akan nampak dia macam ada garis-garis macam tu kan, bersambung pula dengan dekat dia punya lampu DRL. So dia lampu DRL dia ni nampak macam kesan cakar, nampak macam mata kobra sikit kan. Korang tengok betul-betul reka bentuk dia. Dan dekat bahagian bawah ni, ini adalah lampu rendah dia. Dia macam ada mulut dekat bawah tu kan. Dan kalau korang tekan lampu tinggi dia actually satu housing dengan lampu DRL dia. So memang style lah reka bentuk hadapan dia. Dan juga motor ni dekat depan, kalau korang tengok, dia ada dashcam kamera juga. Untuk dia punya magak pun nampak cantik, kemas dekat bahagian hadapan. Membawa ke bahagian sisi pun nampak kemas dan cantik. Cuma kalau korang tengok dekat bahagian sisi, dekat bahagian belakang ni kan, dia nampak macam kenal lah dengan satu motor tu kan, daripada jenama H. So dekat reka bentuk sisi sebelah kiri dan kanan ni nampak lebih kurang sama, sehinggalah kita bawa ke belakang pun nampak sama juga dengan jenama H tu. So kalau kita tengok dekat bahagian exhaust dia pun nampak style juga. Adalah gaya-gaya adventure dia macam tu. Dan kalau kita membawa lagi dekat bahagian hadapan, bagi saya dekat reka bentuk motor ni yang paling special bentuk hadapan dia lah. Nampak macam Cobra macam tu kan reka bentuk dia. Tapi dekat bahagian sisi dengan belakang dia nampak macam kebiasaan motor yang kita pernah nampak lah. Macam dekat jenama H macam tu. Okay. So untuk saya reka bentuk dia style dekat bahagian hadapan lah memang nampak agresif dan juga garang lah dekat reka bentuk hadapan. Okay. So lain-lain benda dekat sini, dari segi sistem suspension dia datang dengan USD fork dekat bahagian hadapan bercolor emas, bercolor gold. Memang style, dicampur lagi dengan rim dia pun color gold, dan juga tambah lagi rim belakang pun color gold. Dan juga dekat sistem suspension belakang dia menggunakan dual shock dan jenis yang ada subtank, dan subtank dia ni pun berwarna emas. So kombinasi warna emas dan juga warna hitam bodi motor ni memang nampak style lah. Motor ni bukan saya nampak style, tapi dia juga nampak menonjol lah ketika korang bawa motor ni dekat atas jalan raya. Dari segi sistem keselamatan pula, motor ni lengkap dengan ABS dual channel, dan juga ABS dia jenis yang boleh on dan juga off. Begitu juga dengan traction control dia, korang boleh on dan off. Ini akan menambah experience korang ketika masuk dekat dalam off-road lah. Okay. So kalau kita tengok dari segi brake disc hadapan, dia datang dengan single brake disc, 2-port caliper. Dekat bahagian belakang pula, dia datang dengan single disc, single port caliper. Okay, so dari segi dia punya rim, rim dia ni bagi saya special. Sebab dia punya paku ni, dia macam bagi menonjol sikit, timbul-timbul sikit dekat bahagian rim. So nampak lagi style, dan juga nampaklah motor ni dia menggunakan tayar tubeless. Dan saiz tayar hadapan dia menggunakan saiz tayar 110, 80, rim 14. So tayar ini tayar daripada CST, dan tayar yang digunakan tayar jenis dadu-dadu juga.
Dekat bahagian belakang juga dia menggunakan rim jejari, jenis yang paku dia timbul juga macam ni, dan saiz tayar belakang dia menggunakan saiz tayar 130/70 rim 13. Saya dengan penggunaan rim 14 dan juga rim 13 dan juga ada tayar dadu-dadu sikit, bolehlah korang masuk dekat dalam off-road yang ringan-ringan, jalan gravel ataupun jalan yang mungkin belecak sikit, korang boleh pakai, tapi janganlah sampai pergi dekat merentas sungai kan. Penggunaan dia lebih fokus kepada penggunaan dalam bandar, tetapi kalau korang nak masuk dekat jalan-jalan yang gravel, jalan-jalan yang tak rata ataupun jalan yang berlumpur sikit, boleh pakai motor ini. Okey, so lain-lain benda dekat sini, motor ni juga turut didatangkan dengan crash bar. So crash bar dia terus didatangkan sekali, tapi dia tak ada handle guard lah. Okey, dan juga fog lamp kalau korang nak letak, boleh letak. Dia jenis yang korang boleh tambah juga dia punya fog lamp. Dia tak didatangkan sekali lah, korang boleh tambah sendiri. Okey, so macam dengan reka bentuk dia, korang okey ke tak dengan reka bentuk dia? Ada ngam ke tak ada ngam? Cuba korang komen dekat bawah. Dari segi enjin, motor ini dikuasakan dengan enjin single silinder besaran 249cc, menggunakan sistem enjin Soch, ada 4 valve. Dan juga motor ini mampu menghasilkan kuasa sekitar 22.4 horsepower pada 8,000 RPM dan juga 23.5 Nm of torque pada 5,000 RPM. So bagi saya untuk dia punya power, masa kita start tadi, dia punya start up tu memang enjin dia kita rasa sangat-sangat kuat, sangat-sangat solid. Dari segi power pun, power respon dia pun sedap, dan juga dari segi dia punya pickup memang datang awal. Sebab kalau kita tengok dia punya torque datang seawal 5,000 RPM. So memang motor ni bermain pada torque, dan juga motor-motor yang ada karakter macam ni memang sedap untuk main dekat dalam bandar. Dan juga kalau masuk dekat dalam off-road pun memang best, sebab respon pickup tu datang cepat. Jadi kalau tayar korang mungkin orang kata berkakai sikit kan, dekat dalam off-road, respon enjin ni lah yang akan membantu korang untuk keluar daripada halangan-halangan yang ada dekat dalam off-road. Okay, so bagi saya untuk enjin ni pun memang best lah. Cuma kalau kita tengok dari segi dia punya horsepower, biasa-biasa saja, tapi saya suka dekat dia punya respon enjin. Respon enjin dia memang immediate. Mula daripada kita start dia punya enjin pun kita rasa very strong lah. Dari segi sistem kekunci, dia bagi korang 2 remote sekali guys. So remote dia korang tengok memang style lah guys, nampak mahal. So yang ini button tau. Ni button untuk lock, ni untuk call dia macam tu lah, macam ni kan. So ni button lock dia. Macam tu lah. And dia juga ada kunci manual ni lah, kalau korang nak buka dia punya seat kan, dekat bawah dia ada bagi korang spare kunci jugalah. Okay, so dia punya button keyless macam ni lah, korang kena tekan then buka. Dia ada auto sensor lah, dan dia punya paparan meter dia memang nice guys, nampak. Oh cantik guys dia punya paparan meter. Okay, dan dia punya button-button korang boleh kontrol kat sini. Dan kalau korang nak review dia punya dashcam camera on the fly, korang tekan je button back ni lama sikit. Bukan lama sikit, sekali klik saja. Klik ni kan. Ni dia punya resolution. Boleh tahan clear juga guys untuk dia punya paparan dashcam camera ni. So lain-lain option korang boleh tekan dekat set ni kan. Dekat set ni korang boleh tekan, dan dia ada macam-macam features lagi lah. So dia ada TPMS juga guys. Ini kalau korang nak sambung dekat smartphone korang, nak mirroring, boleh download dia punya app Motovun. Ini kalau korang nak tengok galeri dia, apa benda yang korang record semua ada dekat sini, termasuklah gambar. Dan juga ini setting-setting yang lain lah. Kalau korang beli, usah-usah lah sendiri kan. So itu sebab sikit dia punya meter memang lengkap. Yang paling best korang boleh tengok dia punya dashcam camera on the fly lah. So on the spot korang dah boleh tengok macam tu. Tak payah tunggu download dulu baru boleh tengok dashcam camera dia. Okay, untuk dia punya handle, dia datang dengan handlebar macam ni, tapi handlebar dia jenis yang leper macam ni lah. Okay, so dia punya button-button pun nampak solid, dan juga ada backlight support. Ini untuk lampu tinggi rendah dia. Ini untuk bypass. Ini lampu tinggi, lampu rendah. Ini untuk kontrol TFT meter, signal, ada phone juga, kill switch, dan juga ada hazard lamp. Ini untuk on off lampu, dan juga ada electric starter. Okey, so dekat bahagian bawah ni dia tak ada apa-apa poket tau, tak ada glove box. Even sebelah kiri ni pun tak ada glove box. Dan dekat bawah ni adalah charging port. Charging port ni ada type A dan juga type C. Okey, so kalau korang charge pun korang bolehlah sambung ke korang punya phone holder kat sini. Okey. Dari segi kapasiti tangki dia pula, kapasiti tangki dia adalah
12.5 liter. So bagi saya untuk 12.5 liter ni besar jugalah untuk motor-motor adventure dalam kelas 250cc. Dan kita nak tengok pula untuk seat dia sebelum kita tengok storage kat bawah. Ni seat dia. Best juga bila kita duduk kat atas sebab dia punya seat ni memang grip tau. Yang ini grip tau bahagian yang ini. Memang grip dan juga seat dia memang selesa. Dekat bahagian pilihan pun bagi saya selesa dan juga cukup lebar. Tambah lagi dia ada support dekat bahagian kiri dan kanan ni kan. So memang selesa. Dan untuk ruangan storage dia macam ni lah. Tada. So helmet apa yang kita boleh muatkan sekarang? Helmet open face macam ni. Yang tak ada tanduk-tanduk boleh muat. Kalau korang masukkan yang ada tanduk, saya takut nanti dia pecah lah. Sebab nanti dia akan berlaga dekat bawah ni kan. So the reason kenapa dia boleh muat sebab dia ada bonggol kat bawah ni lah. Bonggol dia memang cukup besar dan bila korang tutup pun selesa sajalah, memang selesa. So untuk dia punya ruang kompartmen bagi saya kalau korang nak pakai daily use memang sesuai, tapi kalau korang nak pakai untuk touring kena tambah top box, kena tambah panel box baru practical lah. Tapi kalau nak bawa without the box korang kena bawa bag lah, bag galas korang kan. Itulah sedikit pasal dia punya storage. So bagi saya dengan apa yang ditawarkan tu bagi saya dah cukup komplit dah untuk sebuah motor adventure. Cuma dari segi ruangan storage kena tambah sendirilah sebab dekat bawah tu boleh muat satu biji helmet open face saja. Okey. Dari segi berat badan motor, berat badan motor ni dia agak berat sikit daripada skuter adventure 250 yang lain. Itu berat dia sekitar 176 kg. Tapi bila kita bawa on the road sebenarnya tak rasa sangatlah bila kita bawa dekat atas jalan raya. Dan untuk ketinggian seat dia ataupun ketinggian plana dia adalah 780 mm. So macam saya ketinggian 168. Kaki saya bila double stand macam ni lah, dia agak menjaket sedikit. Tapi bila kita turun double stand, macam ni lah kedudukan kaki saya. Agak menjaket sedikit saja tapi boleh akses ke lantai lah, dekat permukaan lantai ni kan. So dia punya kedudukan kaki bila korang turunkan kaki macam ni selesa sebab dia ada ruangan dekat bawah ni kan. Tengok dia ada lekuk. Dan bila kita letak kaki kita selesa juga. Dia ada dua step. Satu step yang biasa ni dekat floorboard dia. Dan satu lagi untuk cruise punya. Dan bila saya letak dekat bahagian cruise ni boleh letak full. Dia bukan jenis yang separuh. Jadi bila korang jalan jauh-jauh memang rasa selesa lah guys. Okay. So dari segi dia punya kesedapan seat, seat dia tak adalah begitu lembut, tak adalah begitu keras, ngam-ngam saja. Okay. So untuk seat dia saya boleh bagi korang dalam kesedapan seat dia lah dalam 8.8 macam tu lah. Sebab dia agak keras sedikit tapi boleh pakai, tak ada masalah sangat pun. Dan korang punya kedudukan macam ni. Dia dekat bahagian handlebar dia ni sedikit rendah. Dia tak macam skuter adventure lain yang agak tinggi sikit. Ni sedikit rendah sebab dia punya handlebar ni jenis yang flat macam ni. Dan dekat bahagian sini juga, dekat bahagian handle ni dia jenis yang agak lagi flat tau. Jadi saya tak tahu kalau korang biasa. Selalunya kalau handle jenis yang adventure ni dia lagi macam kopak sikit kan. Yang ini dia tolak ke depan sedikit macam ni. Okay, so itulah sedikit pasal motor ni. Bila korang naik motor ni, bila korang bawa, kena biasakan dulu sedikit dia punya handling. Dah biasa, saya rasa tak ada masalah kot. Okay, okay guys, so tak sah kalau kita review motor tapi tak dengar bunyi motor. Jom saya belanja sikit bunyi motor ini. Okay, so sekarang ni traction control tengah on. Jadi bunyi dia akan tersekat-sekat lah. Jadi jom kita off sikit traction control dia. Okay, so sekarang tengah off traction control. Jom kita dengar bunyi dia. Garang guys bunyi dia. Wih, boleh tahan garang guys bunyi dia. Macam korang okey tak dengan bunyi dia? Okay guys, so itulah dia sedikit pasal Gobi 250 ataupun nama full dia adalah Eric X Gobi 250. So bagi saya dia adalah motor skuter adventure 250 yang cukup menarik dari segi design hadapan dia macam Cobra, dan feature-features yang ditawarkan juga memang cukup menarik, cukup banyak, iaitu dia ada traction control, ABS, ada front dashcam, kemudian safety meter, and ruangan storage dia pun boleh dikira besar, horsepower dan juga dia punya
torque pun boleh tahan power jugalah. Okey, tapi bagi saya apa yang paling menarik lagi dari segi tawaran harga, yang mana motor ni dijual bawah 14,000 saja, iaitu basic selling dia RM13,998. Ya, korang tak salah dengar, bawah 14,000 korang dah boleh memiliki sebuah motor skuter adventure yang lengkap dengan pelbagai ciri-ciri keselamatan dan juga ciri-ciri yang serba canggih. Dari segi pilihan warna pula, ada 3 pilihan warna yang saya review ni warna hitam. So bagi saya warna hitam ni style sebab dia memang cantik, kombinasi dia warna gold daripada rim sampai dia punya fork. Begitu juga dengan dia punya dekat bahagian belakang, dia punya sistem suspension dan juga rim digabungkan dengan warna hitam pada body. So memang nice bagi saya. Dan juga dia ada warna grey dan juga dia ada warna purple. So mana satu pilihan korang saja yang boleh jawab. Jadi kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang ke Itiong Motor, boleh berjumpa dengan kawan saya Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya ada sediakan dekat bawah. So Assalamualaikum daripada aku Abang Zan. Korang jangan lupa untuk like video aku, share, yang paling penting subscribe, sebab saya tengok banyak yang datang ke YouTube channel saya just tengok video tapi tak subscribe lagi. Jadi apa salah kalau korang subscribe, sebab subscribe pun percuma dan korang akan dapat info-info tentang arena pemotoran dua roda dari semasa ke semasa dengan YouTube channel ini. Okay, so see you on next video. Bye bye. Guys, kalau korang tengah cari makan sebelah petang tapi korang tak tahu nak order apa, maka korang boleh try kita punya kedai online. Kita ada dekat GrabFood. Korang type saya Sarini Kitchen, dekat sana kita ada jual bermacam-macam jenis menu. Korang nak masakan panas, macam korang nak masak 3 rasa ke, masak tom yum ke, ada dekat sana. Ada juga goreng-goreng dan juga korang nak minuman pun ada. Kita ada ayam penyet juga dan juga kita ada ice blender. Jadi kalau korang petang-petang nak order, boleh order kat sana. Kita buka daripada pukul 4 sampailah ke lewat malam. Okay, so see you on next video. Bye bye.